Kita tukar cuti hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua hari ni. Saya nak tunjuk waktu malam kat hampa semua sampai pukul 10 malam tau. Dari pukul 10.30 pagi sampai pukul 10 malam kita buka. Macam biasa hampa tengok di sini nasi ayam ni habis dah alhamdulillah. Nasi daging, nasi ayam habis alhamdulillah ni. Cuma ada sikit-sikit lagi ada lidah, ada kelempung, ada perut panjang. Ada sikit-sikit lagi ya. Tengok sup kita buat 1,5 aja. 1,5 kita nak tampung untuk malam. Alhamdulillah syukur. Sambutan malam cukup memerangsangkan. Buat tengok di sini awning kita dah siap. Kau tengok awning kita. Tengok abang-abang ni semua duduk di luar. Okay, alhamdulillah kedai kita pun habis reda ni. So saya nak abang dengan apa? Esok kita buka macam biasa tau. Hari Selasa kita buka macam biasa. Kita cuti hari Khamis. Kita tukar cuti hari Khamis. Hari Selasa kita buka. Dan juga kita ada buah, kita ada laksa, kita ada tofu pho pun kita ada. Bermacam-macam. Hampa main. InsyaAllah sehari 2 hari kita akan penat sate pula. Cuti sekolah jangan lupa main di Sungai Besar depan lah. Okay? Tempat lebih selesa, lebih seronok ayah. Hampa main insyaAllah. So nanti order terus di kaunter dan terus bayar. Mana ada support Tinggi Besar depan. Baru ni hari Ahad memang padu lah. Memang padu hampa support Tinggi Besar depan. Sampai saya pun tak ada nak buat video. Hari ni bodan senang sikit apa malam ni kan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Kasih sempoi jangan lupa. Adik pandang-pandang